saya nak ajar anda yang dalam live ni, anda dengar betul-betul anda tahu kan algoritma kan? Okey, ingat, dalam handphone kita semua sekarang dah ada AI dan algoritma ni. Semua dah ada. Boleh kata majoriti semua ada. Apps yang kita guna, media sosial yang kita guna. Itu sebab, okay, saya bagi tahu anda satu rahsia. Perasan tak anda, kalau anda nampak iklan tu iklan macam scam dekat media sosial kan, anda akan tekan pangkah kan, anda tak nak tengok, betul tak? Kemudian dia akan keluar banyak kali lagi. Perasan tak? Dia akan keluar lagi, lagi banyak. Itulah contoh bagaimana algoritma itu bekerja. Makna kata, setiap kali anda respon saja kepada apa-apa paparan ataupun iklan ataupun video yang anda lihat, anda jangan ingat bila anda tekan pangkah tu dia tak akan keluar lagi. Tak, anda respon saja, tak kisahlah pangkah ke, bukan pangkah ke, bukan share ke, dia akan keluar lebih banyak. Sebab algoritma ini sudah disetkan, setiap respon yang anda pergi ke arah posting itu, dia beranggapan yang anda nak tengok, anda suka tengok. Macam gini lah, kalau anda jalan kan, jumpa orang kan yang anda kenal, anda mesti pegang bahu dia, respon pegang je. So pada pandangan robot ini, saya panggil algoritma robot lah. Robot ni, anda memang nak jumpa, nak bercakap dengan orang tu lah. Sama juga dengan posting-posting dalam media sosial. Padahal kita pangkah ni, kita tak nak tengok. Pangkah ni kita kalau boleh, kau jangan masuk lagi, aku tak nak tengok. Kau dengan kawan-kawan kau, aku tak nak tengok. Tetapi once you tekan pangkah, dia akan lagi banyak masuk. Sebab itulah bagaimana robot itu bekerja, algoritma itu bekerja. Mana kata, kesimpulan yang saya boleh katakan, algoritma itu dia tidak efisien, dia tidak tepat, dia tak accurate. Dan anda kena faham, AI ataupun algoritma dia tak boleh membaca apa dalam hati naluri anda sebagai seorang manusia. Itu kelemahan AI. AI dia set, kalau kau set dia tegak-tegak je lah dia pergi, kau set kiri-kiri lah dia pergi. Dia takkan boleh faham sebenarnya anda sedang perli ke, anda sedang benci ke, anda sedang tak suka. Itulah dia bagaimana AI ini bekerja. Itu sebab banyak orang, dia zaman sekarang ni anda boleh lihat perdebatan tentang AI, tentang algoritma. Adakah dia bagus, adakah banyak positif, banyak negatif, banyak benda bagus atau tidak? Jawapan saya ialah bagus pun banyak, tak bagus pun banyak, positif banyak, negatif pun banyak. So tu macam mana kita nak tahu kita ni tergolong dalam negatif ke positif? Inilah yang saya selalu ajar ni, ilmu keselamatan digital, ilmu bagaimana untuk anda menjadi pengguna digital yang bijak. Inilah yang saya ajar ni, supaya anda faham bagaimana dia bekerja, bagaimana dia beroperasi dan bagaimana dia akan mancing dan scam anda.